Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis 123 di bawah bab Fadli Zubair radhiyallahu anhu. Wa bi qala haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Abdullah bin Zubair an Zubair qala laqad jama'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawayhi yawm Uhud. Wa bi qala haddatsana Hisham bin Ammar wa Hadiyah ibnu Abdul Wahhab qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Hisham ibn Urwah an abihi qala li Aisyah ya Urwah kana abawaka min alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh Abu Bakr wa Zubair. Dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair daripada Az-Zubair, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan kedua ibu bapanya untukku pada hari Uhud. Jadi yang dikatakan Rasulullah SAW mengumpulkan kedua ibu bapanya untuk aku ni, iaitu nota 99 ni, baginda menebusku dengan kedua ibu bapanya. Mana Nabi kata fidaka bi abi wa ummi. Aku tebus engkau dengan kedua ibu bapaku. Aku tebus dirimu dengan ayahku dan ibuku, yakni baginda mengucapkan kata-kata ini kepada Zubair yang bermakna aku sanggup mengorbankan ayah dan ibuku demi engkau. Jadi ucapan ini sebenarnya ucapan kalau kira tak mungkin orang tu nak menyelamatkan diri orang lain dengan dia tebus kedua ibu bapanya. Sebab apa? Sebab ibu bapa ni paling besar, sehingga kalau dia nak menyelamatkan diri dia, nak tebus dengan ibu bapa pun tak boleh. Apatah lagi nak menyelamatkan orang dengan tebus ibu bapa sendiri. Jadi hak sepatutnya dia rela menebuskan dirinya, menebuskan ibu bapanya itu dengan dirinya. Tapi ucapan yang diucapkan oleh Nabi ni, dia tidak difahami secara zahir, maknanya Nabi nak jual, nak gadaikan ibu bapa dia. Tapi maksudnya orang yang Nabi ucapkan kata-kata tadi, Nabi begitu sanjung, Nabi begitu hormat. Ini satu bentuk ucapan pujian dan penghormatan tertinggi dalam budaya Arab, yang biasanya diucapkan untuk seseorang yang sangat mulia kedudukannya atau telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Maknanya layak sesuai. Nabi SAW memuji Az-Zubair ni kerana jasa dia. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat yang terdahulu tu, Nabi kata mayyatina bi khabaril qaum. Nabi kata yauma Quraizah mayyatina bi khabaril qaum. Pada hari Quraizah, maknanya hari selepas daripada Nabi balik daripada peperangan Khandaq nak pergi ke menyerang Bani Quraizah ni, Nabi minta seorang yang dapat menjadi pengintip. Jadi oleh kerana ada pengorbanan yang besar, ada jasa yang besar yang dimainkan oleh Az-Zubair ni, maka Nabi ucapkan kata-kata ni. Dan hak Nabi ucapkan kata-kata ni kalau tengok dalam hadis ni, pada ketika peperangan Uhud, hadis 122 tu pada peperangan Khandaq ataupun Quraizah lepas pada tu. Maknanya kita boleh buat kesimpulan di sini, Az-Zubair bin Awam ni, oleh kerana Nabi kata dia sebagai hawari, sahabat yang setia,
Jadi kesetiaan dia kepada Nabi, kesetiaan dia kepada Islam tu sebelum daripada ni lagi. Peranan dia tu banyak tu. Sehingga pada ketika peperangan Uhud tu, Nabi menyebut fidaka abi wa ummi. Aku sanggup tebuskan engkau dengan ibu dan ayahku. Maknanya nak cari orang seperti kamu ni payah. Payah nak jumpa ni. Maknanya kalau kata kamu ni ditawar oleh musuh, aku sanggup. Kira macam mana pun engkau dapat dilepaskan daripada tawanan musuh, sekalipun aku terpaksa gadaikan kedua ibu bapa aku untuk menyelamatkan. Maknanya Nabi SAW menghargai jasa dia, peranan dia, keberanian dia dalam memberi sumbangan dalam Islam. Menurut At-Tibi ini pensyarah kepada kitab Mishkat. Makna ucapan ini adalah sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap Az-Zubair. Ta'zim. Ini kerana tidak mungkin seseorang berkorban dengan menyerahkan kedua ibu bapanya melainkan kepada orang yang amat dimuliakan. Disebabkan keberaniannya dalam peperangan, pada peperangan ini peperangan yang getir, peperangan Uhud tu. Nabi SAW hampir syahid, hampir terbunuh ketika mana dikepung. Jadi Zubair ni ada peranan, maka Nabi SAW mengucapkan kata-kata ni sebagai dorongan kepadanya, memberi semangat supaya dia tetap berusaha untuk membela Nabi, membela Islam pada masa akan datang. Kemudian daripada ni juga, umpamanya di sini kata Sindi ni pensyarah kitab Ibnu Majah juga, dalam kitab ada Kashful Hajah. Dia kata ini menunjukkan kepada kita harus memuji orang yang dipuji itu di hadapannya bila mana dia layak. Mana kita nak puji dia depan-depan orang lain. Mana dia ada, kita puji dia tu di hadapan diri dia sendiri, di hadapan orang lain. Boleh. Sebab Nabi SAW bi'abika fidaka abi wa ummi, ku tebus engkau dengan kedua bapa engkau. Maknanya Nabi puji dia lah. Maknanya sini boleh puji seseorang tu di hadapan dia. Walau bagaimanapun ada kadang setengahnya tak boleh kita nak puji orang tu depan dia. Takut dia jadi perasan kau gapo kau. Tapi di sini kata Sindi izakan ahla, bila mana dia benar-benar layak. Bila mana dia benar-benar layak, jadi dia pun tahulah setara mana orang puji dia tu. Jadi kadang-kadang orang yang tahu diri dia tu setara mana bila orang lain puji dia di hadapan dia, dia tidak terlalu terpedaya dengan pujian, ataupun dia tidak terlalu berbangga dan dia tidak menolak sebab dia pun tahu memang layak dia dipuji. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawa Nabi SAW juga menyebut penebusan ibu bapa baginda untuk Az-Zubair ketika mana beliau datang membawa berita tentang Bani Quraizah. Sahih Bukhari nombor 3720. Samalah seperti dalam riwayat Ibnu Majah ni 122 riwayat sebelum ni. Dalam peperangan Uhud juga Nabi SAW telah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sama juga, aku jadikan ibuku dan ayahku sebagai tebusan untukmu. Teruskanlah memanah. Mana ada juga. Maknanya ada beberapa orang sahabat Nabi yang Nabi memuji, memberi penghormatan kepada mereka dengan ucapan seperti ini, fidaka abi wa ummi. Selain daripada Zubair, Nabi juga ada puji kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka sebab dia dorongnya supaya Sa'ad bin Waqqas ni meneruskan dia supaya dia terus memanah musuh. Kemuskilan. Jika engkau bertanya pernyataan Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan ayah dan ibunya bersama-sama untuk seorang pun, mereka untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, maka pada zahirnya ini bertentangan dengan hadis Zubair ini. Maka apakah cara untuk menyelaraskan antara keduanya? Maknanya pernah Sayyidina Ali buat satu kenyataan, ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abahu wa ummahu li ahadin illa li Sa'd ibn Abi Waqqas. Jadi Sayyidina Ali kata Nabi tidak pernah memberi penghormatan dengan cara lagu ni fidaka abi wa ummi, melainkan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas saja. Jadi macam mana dengan hadis bab ni? Maknanya kenyataan Ali itu bercanggah dengan kenyataan Abdullah bin Zubair ni, ataupun kenyataan daripada Zubair sendiri. Jadi nak sesal ke mana? Ini orang panggil ada berlaku ta'arud
pertentangan. Sayyidina Ali menafikan, Zubair mensabitkan. Jadi antara kaedahnya al-muthbit muqaddam ala nafi. Orang yang mensabitkan itu dia didahulukan daripada orang yang menafikan. Hafiz Ibn Hajar berkata, cara untuk menyelesaikan ataupun cara untuk menyelaraskan ataupun cara taufik ni, cara jamak dan taufik antara dua hadis yang kelihatan bertentangan ni adalah bahawa Ali radhiyallahu anhu menyatakan apa yang dia tahu. Dan dia tidak mengetahui tentang Rasulullah SAW ada menyebut berkenaan dengan Zubair. Dia tak tahu. Jadi hak dia sebut tu, Nabi hanya menyebut fidaka abi wa ummi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas saja. Dia tidak kata untuk orang lain. Maka itu berdasarkan kepada pengetahuan Ali. Merujuk pada pengetahuan Ali. Jadi tidak kata Ali ni tahu belaka. Maknanya hak dia tahunya Sa'ad seorang. Jadi hak dia kata Sa'ad seorang tu pun boleh ada kemungkinan dia bukan nak menafikan daripada orang lain, tapi nak menyatakan bahawa istimewanya Sa'ad. Sehingga tidak pernah Nabi puji orang lain seperti mana Nabi puji Sa'ad. Walaupun Nabi ada puji orang lain, walaupun Nabi ada sebut perkara yang sama kepada Zubair, tapi ini lebih nak menyatakan bahawa mengikut pengetahuan dia, hak inilah hak paling, hak inilah yang dilakukan oleh Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sahaja. Ataupun cara satu lagi adalah apa yang hanya berkaitan dengan hari Uhud. Maknanya hak Nabi sebut fidaka abi wa ummi hanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni dalam konteks peperangan Uhud saja. Nabi kata kepada siapa dia ni, kepada kepada Zubair ni berkenaan dengan hari Uhud saja. Qaid dia tu. Maknanya pengetahuan yang ada pada seseorang itu sehingga dia menafikan satu perkara tidak berarti secara mutlak dia menafikan segala-galanya. Ini macamlah seperti apa? Seperti Aisyah kata, kalau sesiapa memberitahu kepada kamu bahawa Nabi SAW ni pernah kencing berdiri, yang kamu percaya. Aisyah kata. Tapi ada sahabat lain meriwayatkan bahawa Nabi ada kencing berdiri ni. Ada. Jadi macam mana wajah taufik? Maka seperti ni jugalah. Aisyah ni menyebut hak dia tahu. Hak dia tahu Nabi tak pernah kencing berdiri. Maknanya itu dalam konteks rumah. Mana Nabi duduk rumah dia memang tak kencing berdiri. Kemudian hak sahabat menyebut Nabi ada kencing berdiri itu, mana benda tu sabit. Itu di luar rumah. Bila kata di luar rumah, ada perbezaan antara luar dan dalam rumah ni. Maknanya ada keperluan lah. Mungkin itu kerana sebab untuk ada sebab yang mana Nabi tidak dapat duduk, ataupun ada beberapa sebab yang mendorong Nabi kencing berdiri. Jadi hak Aisyah nafikan mengikut pengetahuan dia. Dan Nabi kencing berdiri ni maknanya ada sebab, ada keperluan. Kemudian terdapat juga beberapa riwayat yang menyebut ucapan ni, penebusan ini. Terdapat juga penyebutan penebusan ini, maknanya kata-kata dengan gaya bahasa ni, fidaka abi wa ummi, dalam beberapa hadis. Ibnu Abi Asim, ni ada kitab ni, asal Musnad Ibnu Abi Asim, ada menyebut beberapa hadis daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, ayahmu sebagai tebusan untukku. Diriwayatkan daripada hadis Ibnu Mas'ud bahawa Nabi SAW bersabda pada para sahabatnya, aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan untuk kaumku, untuk kamu. Dan dalam hadis Anas, baginda bersabda seperti itu kepada kaum Ansar. Maknanya ada banyak lah. Cuma perawi ni dia menyebut setakat mana dia tahu. Dan itu tidak memastikan, tidak ada diucapkan oleh Nabi SAW untuk orang yang lain. Kemudian hadis yang pedoman daripada hadis ni, Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan sebagai pendidik
sentiasa memotivasikan sahabatnya dengan kata-kata yang penuh penghargaan. Maknanya Nabi menghargai usaha, keberanian Az-Zubair. Samalah juga Nabi menghargai keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas ni, sehingga Nabi ucap kata-kata ni. Mana kata-kata semangat ni mesti ada. Maknanya pemimpin, orang di atas ni, dia kena mengambil kira juga keadaan anak buah dia ni. Yang kedua, keberanian Az-Zubair yang sanggup melaksanakan tugas pengintipan dalam situasi sangat berbahaya. Maknanya dia berani ni. Apa-apa, maknanya dalam setiap peperangan, sama ada dalam peperangan Uhud ke, Khandaq ke, ataupun pada ketika nak serang Bani Quraizah, Az-Zubair ni memberi sumbangan yang penting. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW memuji dia. Maknanya, kalau Nabi puji ni mesti orang yang benar-benar istimewa. Jadi keistimewaan dia ni, dia berani melaksanakan tugas yang penting walaupun membahayakan dirinya. Yang ketiga, tidak semua sahabat mengetahui semua peristiwa. Maka ada, dengan sebab itulah, ada perbezaan dalam penyampaian riwayat yang boleh diselaraskan dengan pemahaman yang menyeluruh. Maksudnya kita ambil satu kaedah dengan mengatakan bahawa perawi dia menyebut apa yang dia tahu sahaja. Kemudian hadis berikut ni, hadis ni Imam Muslim, hadis ni Imam Ibnu Majah mengambil daripada dua orang guru dia. Hisham bin Ammar dan seorang lagi Hadiyah bin Abdul Wahhab. Kemudian barulah mereka berdua ni ambil daripada Sufyan bin Uyainah. Jadi dalam kaedah ni dia panggil Al-Atfu ala Syekh. Maknanya hadis ni kira-kira dua sanad. Satu sanad Hisham bin Ammar daripada Sufyan sampai seterusnya. Satu lagi Imam Ibnu Majah ambil daripada Hadiyah bin Abdul Wahhab daripada Sufyan bin Uyainah. Jadi daripada dua orang tok guru, Hisham bin Ammar dan Hadiyah, dia balik kepada orang yang sama juga, yakni Sufyan bin Uyainah. Jadi dia panggil, nak ringkaskan ni, dia panggil ataf. Mana gabung guru dalam sanad. Itu yang pertama. Yang kedua, di bawah biografi Hadiyah ni, Hadiyah bin Abdul Wahhab Al-Marwazi Abu Saleh, Hafiz Ibn Hajar mengatakan beliau adalah seorang yang soduk tetapi berlaku waham kepadanya. Mana soduk ni seperti mana yang kita maklum dalam istilah ulama jarh wa ta'dil ni, soduk ni maknanya lafaz ta'dil, lafaz kredit yang paling rendah sekali. Mana bobo lepas lah. Dari segi sikoh tu bobo lepas. Walau bagaimanapun terdapat padanya itu kelemahan. Ini berlaku waham kepadanya. Kadang-kadang berlaku waham, kekeliruan pada dia. Maknanya walaupun dia dipercayai dari segi keadilan dia, tapi dari segi dhabit dia, ketepatan dia dalam meriwayatkan hadis, ingatan dia kurang. Sebab itulah berlaku waham. Oleh kerana dia tu waham, maka Imam Muslim, Imam Ibnu Majah ni letak sekali dengan Hisham bin Ammar. Jadi kalau nak main Hadiyah seorang tak agak. Jadi hal ni riwayat Hadiyah ni dipanggil makrun bi ghairi. Digandikan dengan orang. Mana kalau dia seorang tak gagah. Dia kena gandikan dengan orang lain, barulah kuat. Dia panggil makrunun bi ghairi. Digandikan dengan orang lain. Kalau seorang dia tak agak. Jadi hadis ni Aisyah berkata kepada wahai Urwah. Urwah ni anak saudara Aisyah lah. Wahai Urwah, yakni wahai Urwah bin Az-Zubair, kedua-dua ibu bapamu adalah termasuk. Bukan kedua ibu bapa ni kedua-dua bapa kamu. Ataupun datuk dan bapa kamu. Sebab dia kata Abu Bakar dan Az-Zubair. Jadi Abdullah Az-Zubair ni Urwah ni, Urwah bin Az-Zubair dah. Urwah bin Az-Zubair, Zubair bin Awam. Mana Urwah ni anak Zubair dan dia adalah cucu pada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tu maknanya ayah dan datuk kamu. Wahai Urwah, adalah ayah dan datuk kamu ini termasuk dari golongan orang-orang yang menyahut seruan Allah dan Rasul setelah mereka ditimpa luka. Yang ni Abu Bakar dan Az-Zubair itulah kedua-dua bapa. Mana orang Arab ni, tok pun dipanggil ayah juga.
Jadi Urwah bin Az-Zubair, Zubair bin Awam. Jadi Zubair dengan Abu Bakar tu menantu yang tua. Bahawa zaman ni rujuk pada bapa dua-dua lah tu. Mana? Abu Bakar tu, Urwah. Urwah. Abawa tu dua orang bapa tu, Abu Bakar dan Zubair. Jadi terjemah lebih sesuainya adalah bapa dan datuk kamu itu. Di antara golongan yang termasuk dalam makna ayat ni. Alladzina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qartu, itu adalah ayat 172 surah Ali Imran. Jadi Az-Zubair ni dia berkahwin dengan Asma. Asma binti Abu Bakar. Cuma Asma ni dia mak lain dengan Aisyah. Jadi kedua-dua datuk dan bapa kamu ni adalah orang yang dipuji oleh Allah SWT, yang mana mereka ni sanggup pergi berperang sekali lagi setelah daripada mereka mengalami luka. Jadi nombor 702. Yang ini Abu Bakar dan Az-Zubair termasuk dalam golongan yang dinyatakan oleh ayat Al-Quran 172 surah Al-Imran, alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Orang-orang yang menjunjung perintah Allah, menyahut seruan Allah dan Rasul, yakni supaya keluar menentai musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka, yakni tercedera dalam medan peperangan Uhud. Untuk orang-orang yang berbuat demikian, berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang amat besar. Dan sebab turun ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Urwah, daripada Az-Zubair, katanya Aisyah berkata kepadaku, ayahmu adalah dari kalangan orang-orang yang menyahut seruan Allah dan Rasul sesudah mereka menderita luka-luka dalam peperangan Uhud. Ini lafaz Muslim. Dan daripada Aisyah, Aisyah berkata, wahai anak saudaraku, ayahmu iaitu Zubair dan Abu Bakar adalah dari kalangan orang-orang yang menjauh seruan Allah dan Rasul sesudah mereka menderita luka-luka dalam peperangan Uhud. Jadi lagu mana? Dan beliau berkata, kata Aisyah, Aisyah kata lagi, apabila kaum musyrikin berundur dari Uhud dan Nabi SAW serta para sahabatnya mengalami apa yang mereka alami, baginda bimbang mereka akan kembali menyerang. Mana pada peringkat awal ni Abu Sufyan nak lawan balik, tapi tak jadi. Jadi Nabi SAW mendapat tahu mereka ni ada rancangan nak menyerang balik Nabi SAW, maka Nabi mengarahkan sahabat supaya keluar. Jadi bila Abu Sufyan dengar Nabi nak keluar balik ni, mereka pun patah balik semula ke Mekah. Mana mereka tahu mereka pun kalah juga. Jadi kalau mereka tu katalah Nabi kalah secara mutlak, orang musyrikin Mekah menang secara mutlak dalam peperangan Uhud, tak ada ni hak cerita ni. Maknanya orang-orang musyrikin Mekah pada peperangan Uhud pun kalah juga pada hakikat. Jadi ketika Nabi SAW mendapat tahu orang-orang musyrikin Mekah ni kembali untuk menyerang Nabi, maka Nabi bersabda, siapakah yang ingin tampil? Siapakah yang ingin tampil untuk menghadapi mereka supaya mereka tahu bahawa kita memiliki kekuatan? Maka Abu Bakar dan Zubair tampil bersama 70 orang. Mereka pun keluar untuk menjejaki, mengikuti jejak kaum itu, kaum musyrikin. Apabila kaum musyrikin mendengar tentang mereka, mereka pun berundur dengan nikmat dan kurniaan dari Allah. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Jadi mereka tu lari meninggalkan Uhud tu dengan sebab kurniaan Allah SWT. Maknanya satu kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT sehingga orang-orang Mekah tu balik semula ke Mekah. Aisyah radhiyallahu anha mengisyaratkan kepada apa yang berlaku dalam peperangan dalam perang Hamra al-Asad. Mana hak ni
lepas daripada Uhud tu Nabi kumpul 70 orang, termasuklah yang ada di situ Abu Bakar dan Az-Zubair, pergi ke Hamra Al-Asad yang jaraknya 8 batu dari Madinah. Oh, jauh juga ni 8 batu ni. Ini kerana pada hari Ahad, iaitu hari kedua selepas peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umat manusia, umat Islam untuk mengejar kaum musyrikin, dan baginda bersabda, tidak akan keluar bersama kami melainkan mereka yang menyertai pertempuran semalam. Maknanya Nabi nak hak pergi dalam peperangan Hamra Al-Asad ni, orang tula juga. Hak baru balik daripada Uhud. Apa tu? Jadi Nabi tak asyik orang baru. Nak orang yang terlibat dah dengan peperangan Uhud tu. Jadi ini kadang-kadang menjadi sebab untuk tutup peluang orang-orang munafik ni menjadi nak masuk dalam tentera ni. Pak Nabi tak asyik. Takut-takut bila dia menipu tahu orang musyrikin ni dalam kekalahan juga, tidak ada kekuatan mana dah. Jadi mereka kalau pergi menang, mereka akan boleh ghanimah dengan mudah. Jadi Nabi kata hak mana hak nak keluar ni hanya la yakhruju ma'ana illa man syahidaha bil ams. Tidak boleh keluar bersama dengan kita ni untuk menghadapi musyrikin Mekah ni, melainkan orang yang telah keluar bersama dengan kita kemarin. Maknanya hanya tentera Uhud saja boleh pergi bersama dengan kami ni. Maka bangkitlah bersama baginda 200 orang mukmin. Jadi mula-mula ada bilangan 70. Bila Nabi kata lagu tu 200 orang mukmin bersedia belaka pergi. Dalam Bukhari disebutkan siapakah yang akan pergi mengejar mereka, maka tampil dari kalangan mereka 70 orang. Beliau berkata, di antara mereka adalah Abu Bakar dan Az-Zubair, seperti yang telah disebutkan. Sehingga mereka sampai ke Hamra Al-Asad, menggerukan musuh, menyebabkan musuh menjadi gerun. Ada di antara mereka yang cedera parah, tidak mampu berjalan, pergi juga. Dan ada yang tidak mempunyai kenderaan, maka ada di kalangan mereka yang dipikul di atas bahu, mana kena ada urusan. Semua itu adalah kerana kepatuhan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan untuk berjihad. Sebab istijabah ni. Nak kepada istijabah. Oleh kerana ni, seruan daripada Nabi, pakak nak sambut belaka. Jadi tak kira keadaan mereka yang cedera tu. Min ba'di ma asabahumul qar. Jadi pedoman daripada hadis ni, bahawa kisah ini terzahir sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sentiasa menyahut seruan Allah dan Rasulnya, meskipun mereka berada dalam keadaan yang sukar, sakit dan kelemahan yang amat sangat. Jadi sahabat ni, bila kedudukan mereka ni sebagai sahabat, tidak segala apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasul, maka mereka ni bangun patuh. Jadi layaklah mereka tu digelar sebagai ashabu Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi. Sebab itulah sahabat Nabi istimewa. Kerana keadaan seperti ini dah, walaupun itulah cedera dah, tetap kena pergi juga. Kemudian betapa kuatnya keinginan mereka untuk berjihad dan kerelaan mereka untuk mencapai mati syahid. Meskipun mereka mengalami luka-luka yang teruk yang menimpa mereka dalam perang Uhud. Mana tidak mematahkan semangat mereka. Maknanya bagi setengah sahabat ni, bagi mereka, katalah mereka tak mati, cedera. Mungkin dengan harapan, dan Nabi suruh pergi pegang pula sekali lagi. Jadi ada peluang lah kita nak mati syahid. Kita dah ingat mati syahid dah dalam perang Uhud ni. Panjang umur lagi. Jadi bila Nabi minta pergi pegang ni, muncul. Ada peluang lagi kita nak mati syahid. Jadi pergi pula. Jadi dorongan untuk mati syahid tu, mereka tetap pergi tanpa mengambil kira luka. Maknanya, seolah-olah hak mereka nak mati syahid tu tak dapat. Bila Nabi ajak pula pergi ni, jadi Nabi memang nak suruh kita syahid ni. Biar kita dapat kelebihan mati di jalan Allah. Yang ketiga, kisah ini merupakan dorongan untuk berjihad di jalan Allah, sekalipun sebab-sebab persiapan tidak membantu, mana tidak lengkap. Asbab-asbab untuk pergi untuk mengalahkan musuh. Maknanya kalau dilihat kepada fizikal, memang luka.
Dilihat kepada kenderaan tak cukup. Tetapi oleh kerana ada arahan daripada Allah Ta'ala ni, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Pergilah kamu berjuang, berperang. Sama ada dalam keadaan ringan, mudah bergerak, mana sihat fizikal, ataupun dalam keadaan berat dengan pelbagai kesulitan, kesakitan, kecederaan dan sebagainya. Mana tak kira lah. Keadaan banyak urusan kau sibuk kau tak sibuk, kena tetap keluar dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah. Demikian itu lebih baik kepada kamu sekiranya kamu mengetahuinya. Jadi Imam Ibnu Majah hanya menyebut 3 sahaja kelebihan Zubair dalam kitab dia ni. Kemudian lepas pada ni kelebihan Talhah bin Ubaidillah. Ini kita sambung minggu depan lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wan.